Yang kat sini tadi ni, kau tahu macam apa? Macam asrama bujang. Yang ni dia dah clear tau. Pandai tau. Lepas aku bising baru dia clear kan. Kalau aku tak datang seminggu, macam tu lah macam asrama bujang. Ni aku masukkan gambar asal. Kau tengok. Dengan selipar, dengan helmet, dengan baju hujan. Pisau pun ada, Mat. Dah macam dapur. Padahal ni kaunter ni. Ni pelanggan duduk. Pelanggan kat situ. Duduk ruang menunggu tu. Tengok je. Tak ke sakit mata pelanggan tengok. Sekarang baru dia kemas. Nampak pandai dia. Baru dia nak kemas. Dia nak buat-buat kajian lah. Waktu ni lah. Waktu aku ada. Waktu aku tak ada, macam asrama bujang. Macam orang bujang betul. Kalau ada bini lain, ni macam orang bujang betul. Tak terkemas. Kau tengok sipar. Sipar pun ada gini. Sekarang pukul 10.15 pagi. Buka pukul 9.30. Masih lagi nak ni. Ada lagi mesin ni. Ni apa, Meng? Mesin ni aku tunjuk. Kau tengok aku buat magic. Tulang ikan. Kau tengok ni, air filter second ada atas ni. Kau tengok ni. Ni apa ni? Ni bukan ke tulang ni? Kan? Ni. Kau tengok. Shakli punya minuman pun ada. Padahal ini tempat barang-barang special tool. Ni. Phone holder pun ada. Apa kena pelanggan servis meja servis dengan phone holder? Siapa punya? Kau tahu aku tanya Meng apa? Meng ni siapa punya? Dia jawab apa? Tak tahu. Dalam hati aku lah. Dalam hati aku, pala bandang kau tak tahu. Ini meja kau sebelah ni je ni. Kau duduk sini dah bertahun-tahun, pala bandang kau lah tak tahu. Apa jawapan dia, Meng? Anjay, aku lagi kena. Memang kau kena. Meja kau sebelah sini. Takkan lepas tu siapa nak kena? Jiran kau boleh? Jiran kau. Ke adik-adik kau nak kena? Kan? Betul tak?